Sejahtera semua murid, hari ini kita akan mempelajari satu topik penting, iaitu bantuan kecemasan. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang resusitasi kardiopulmonari atau CPR. Baik murid-murid, perhatikan gambar ini. Inilah prosedur kecemasan yang dipanggil resusitasi kardiopulmonari atau disebut CPR. CPR ialah bantuan kecemasan yang menggabungkan tekanan pada bahagian dada dan hembusan mulut ke mulut untuk mengembalikan degupan jantung serta pernafasan mangsa. Sekarang mari kita lihat langkah-langkah melakukan CPR mengikut urutan yang betul. Langkah pertama, periksa keadaan sekeliling dan mangsa. Pastikan kawasan selamat. Lihat respons mangsa. Jika tiada gerakan atau nafas, segera hubungi talian kecemasan 999. Langkah kedua, dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya. Langkah ini dilakukan untuk membantu membuka saluran pernafasan. Langkah seterusnya ialah letakkan telinga anda berhampiran mulut dan hidung mangsa. Dengar bunyi nafas dan lihat pergerakan dadanya. Jika masih tiada pernafasan, lakukan tekanan dada 30 kali menggunakan kedua-dua belah tangan pada kadar 100 hingga 120 tekanan seminit. Selepas itu, picit hidung mangsa dan lakukan 2 kali hembusan mulut ke mulut selama 1 saat setiap hembusan. Akhir sekali, ulang langkah 30 tekanan dada dan 2 hembusan mulut ke mulut sehingga mangsa bernafas semula atau ambulans tiba. Baik murid-murid, sekarang kita akan bincangkan pula apakah situasi atau keadaan yang memerlukan CPR dilakukan ke atas mangsa. Antaranya ialah jika seseorang individu tidak memberikan respons terhadap rangsangan. Keadaan kedua ialah jika seseorang individu tiada degupan jantung atau nadi. Keadaan yang terakhir ialah jika seorang individu tidak bernafas. Murid-murid, adakah kamu tahu apakah punca berlakunya situasi atau keadaan seperti yang dinyatakan tadi? Sekarang murid-murid, kita sudah tahu apa itu CPR. Mari kita lihat pula apakah punca atau keadaan yang menyebabkan seseorang itu perlu diberikan CPR. Antara puncanya ialah serangan jantung, iaitu apabila jantung berhenti berdegap secara tiba-tiba. Seterusnya ialah renjatan elektrik. Contohnya terkena arus elektrik voltan tinggi yang boleh menghentikan jantung. Punca ketiga ialah lemas, iaitu apabila seseorang kekurangan oksigen kerana tenggelam di dalam air. Punca yang terakhir ialah panahan petir. Hentakan elektrik yang kuat daripada kilat boleh menyebabkan jantung terhenti. Dalam semua keadaan ini, mangsa mungkin tidak sedarkan diri dan tidak bernafas. Ketika itulah CPR sangat penting untuk membantu mengembalikan degupan jantung dan pernafasan sementara menunggu bantuan perubatan. Murid-murid, kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Murid-murid tahu tak mengapa kaedah tekanan dada dilakukan? Sebenarnya, kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah ke jantung, otak dan organ-organ penting yang lain. Ingat murid-murid, CPR boleh menyelamatkan nyawa jika dilakukan dengan betul. Ingat murid-murid, CPR sangat penting dalam kecemasan. Mungkin satu hari nanti, kamu mampu menyelamatkan nyawa dengan ilmu CPR yang kamu pelajari hari ini. Sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Terima kasih murid-murid.